ini 5 tips turun berat badan untuk beginners. Hai, saya Coach Zaid. Saya coach pengurusan berat badan sejak tahun 2009. Saya sendiri dah turun 19 kg. Sekiranya anda ingin turun berat badan secara sihat, boleh join program Misi Kurus Online. Klik link di bio. Nombor 1, perlu ada matlamat penurunan berat badan yang realistik. Jika anda nak turun 10 kg, jangan target untuk turun 10 kg dalam 1 bulan. Itu sangat tidak realistik dan boleh menyebabkan anda cepat down. Penurunan berat badan yang realistik adalah penurunan 0.5 kg ke 1 kg seminggu ataupun 2 ke 4 kg sebulan. Jadi, sekiranya anda nak turun 10 kg, ia mungkin mengambil lebih kurang 2 ke 4 bulan untuk mencapainya. Tips kedua ialah mengambil makanan yang seimbang. Pastikan pengambilan makanan adalah cukup dengan protein, karbohidrat baik, lemak-lemak sihat, ada serat, vitamins dan juga minerals. Jangan sekali-kali mengorbankan kesihatan anda kerana nak turunkan berat badan. Ambil pemakanan seimbang dan kurangkan portion makan. Tips ketiga, minum air kosong secukupnya. Berapa banyak yang sepatutnya anda minum? Anda perlu minum lebih kurang 8 ke 12 gelas sehari. Alright? So, jangan minum air yang manis. Okay? Jika anda minum minuman yang manis, dia boleh menambah kalori di dalam diet anda. Dan cara minum yang betul adalah minum air dulu sebelum makan, bukan makan kemudian minum. Alright? Tips keempat adalah mulakan aktiviti fizikal secara perlahan-lahan. Mulakan dengan yang senang dahulu. Contohnya berjalan, contohnya berbasikal, alright? Dan juga mungkin berkebun ataupun bermain badminton dengan anak-anak anda. Apa yang penting, anda konsisten melakukannya. Apabila dah selesa dengan anda punya tahap fizikal, anda mungkin boleh melakukan aktiviti fizikal yang lebih berat dan intensiti yang lebih tinggi. Tips kelima adalah konsisten dan sabar. Ini adalah yang paling sukar dan ramai kecundang untuk tips kelima ini. Okey, so penurunan berat badan anda harus menjadi keutamaan, tetapi anda perlu bersabar sebab semua perkara baik memerlukan kesabaran. Belajar sesuatu? Like video ini dan share dengan rakan-rakan anda.